Dulu lah, tolong lah. Okey, kau masuk dalam, kau buat. Kau ni, kedai aku kedai kau ni. Welcome back guys dalam vlog Awi Hadi. Alhamdulillah setelah berapa minggu? 2 minggu, 3 minggu kot tak ada vlog, akhirnya ada kembali video pertama di bulan Ramadan korang. Bag ni aku ni puasa, jangan ajak bergaduh kan. Vlog hari ni apa yang special lah? Yang specialnya hari ni adalah kita pergi Suria FM. Bila dah lama tak buat video vlog ni kan korang kan, rasa kekok pula nak bercakap depan kamera. Padahal baru 2 minggu, 3 minggu 3 minggu lah, 3 minggu ke sebulan dah. Saya pun dah tak ingat lah korang. Lagi satu, ni kan bulan puasa. Bila bercakap banyak, mulut tu bergerak je kan. Pakai banyak tenaga, jadi cepat haus, cepat lapar, risau. So saya rasa lepas pada video ni, saya akan pakai bahasa isyarat. Korang faham tak kalau saya pakai bahasa isyarat? Ada isyarat tangan. Korang faham ke? Korang faham tak? Macam ninjutsu. Okay lah korang, jom lah kita pergi ambil Arul. Kita dah sampai di Menara Star ataupun Menara M Star. Artis kita. Alright. Lagu Jagakan Dia, Harun Rashid nak datang. Dah sampai dah pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Pia. Arul sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, jadi kedatangan Arul hari ini untuk promote single kedua. Ke berapa dah sebenarnya? Keempat. Keempat? Tak, ni kalau betul single yang sendiri punya dah keempat ke? Yang Cik Pia tahu Jagakan Dia. Okey, lepas Jagakan Dia, Separuh Jiwaku Mati. Separuh Jiwaku Mati, tapi yang tu macam tak ada kurang promosi sangat. Itu kurang promosi. Lepas tu yang ketiga? Ketiga Gadis apa? Gadis Sedaman. Awak pun sendiri lupa awak punya. Gadis Sedaman tu duet. Okey, duet. So yang sekarang ni? Yang sekarang ni terakhir kali. Terakhir kali ni yang kita ingat macam single kedua sebab dia bukan main promote lagi. Betul. Okey, jom kita dengar yang terakhir kali. Paling baru dari Arul Rashid. Yes. Saya suka melawak. Okay. Sebab itulah kawan-kawan saya pun memang yang banyak pelawat. Contoh Ciwan, Fat Boceh, Abang Aceh, Syari Zero. Cumanya adalah sedikit-sedikit saya nyanyi dalam live. Lepas tu Abang Iman Siddiq offer. Lepas tu saya cakap dengan Abang Iman Siddiq, fikir dulu 3 kali. Kalau nak ambil saya jadi penyanyi, takut lagu tak naik. Takutkan 2K view pun jadi masalah kan? Tapi so, awak sangka tak macam sebenarnya awak dah dapat 1.5 juta view untuk Tuhan Jagakan Dia tu. Bukan, tu lagu lain tu. Ya, Jagakan dia je. Tuhan Jagakan Dia lagu lain. Kau ni aku dah puasa lah. Okey. Tapi awak tahu Jagakan Dia kan dah 1.5 juta. Betul. Banyak tu. Yalah dia bila dapat tu kita rasa bersyukur lah. Dan kita rasa macam, saya rasa macam okey, maksudnya Abang Iman Siddiq pun tak ada rasa kecewa lah kot. Sebab kita dapat hit 1.5 kan. Dan awak sendiri sangka tak awak berjaya dengan first single tu? Sampai orang pun dengar, orang suka. Lepas tu orang nak lagi awak teruskan dengan single yang lain pula. Tak pun. Saya target untuk lagu tu dalam 500k view pun dah okey dah, bagi saya dah okey dah. Tapi dapat lebih, Alhamdulillah. Lepas tu show pun pusu-pusu. Alhamdulillah. Okeylah, nanti borak lagi bersama Arul Rashid pasal lagu terakhir kali ini. 8 orang kita nyanyi. Artis Aries Music. Okey. So bila menyanyi tu memang feel tu kurang lah sebab seorang 2 rangkap je. Macam tak puas kita tak puas lah. Kita nak go tapi 2 rangkap. Sikit sangat. Tapi tak apalah sebab payment pun alhamdulillah. Payment sama okey lah. Kalau payment sikit tak nak kan? Kalau saya tanya payment berapa bayar, kalau dia kata okey lah, ngam lah 2 rangkap. Saya okey. Betul lah, awak sebenarnya lebih sesuai pelawak. Dan kalau tengok dekat YouTube music video untuk lagu terakhir kali pun dah 200,000 lebih. Betul 200,000 lebih. Tepuk sikit. Tepuk lah. Ramai dalam konti ni ramai. Dalam konti ramai. Semua puasa lah. Yelah, betul juga. Tak boleh tepuk tangan. Bukannya pakai suara. Cik Pia sampai pukul 3 sampai 3 petang. Terima kasih lah. Kita tak tahu, tak cek bawah meja lagi. Entah ada air tak? Tak ada lah. Okey. Tak ada.
Okey. Alhamdulillah setakat ni Setakat ni jangan gelak-gelak. Alhamdulillah. Confident sikit Okey. jawab tu. Alhamdulillah penuh di Kita tak tanya penuh puasa ke tak. okey. Alhamdulillah. Macam mana tu? Dia Cabaran dia. Okey, kata. Cabaran dia yelah sebab saya duduk pun sorang-sorang. Family saya kat kampung Segamat. Orang Johor. Orang Johor, saya orang Johor. Jadi sama lah kita Cik Pia orang Johor. Awak Segamat. Segamat betul. So bila sorang-sorang ni yelah kita berbuka sendiri. Kalau kadang-kadang kawan-kawan pun ada yang dah kahwin. So nak ajak berbuka sekali pun rasa bersalah. Segan lah. Ganggu pula. Habis tak balik Johor. Balik first day puasa saya balik. First day puasa. Nanti balik lah kan. Tahun ni raya dekat Segamat lah Tahun ni raya Segamat. Parit mana? Parit? Segamat kan ada parit. Batu Pahat yang parit tu. Cik Pia. Segamat Pak Cik Pia. Cik Pia ada pakcik dekat Medoy, Felda Medoy. Felda Medoy. Saya Kemelar, Felda Kemelar. Raya kat situ lah tahun ni. Okey. Kalau nak tahu masa lagu Jagakan Dia keluar pun kan. Saya cakap dengan Abang Ahmed Siddiq, kalau lah ada macam TV panggil ke apa ke, saya cakap je saya demam ke apa ke. Penyudahnya Jagakan Dia tu memang saya promo dekat satu stesen je lah. Adalah stesen tu. Satu tu je. Tapi waktu tu nyanyian awak okey tak? Waktu tu nyanyian okey. Outfit yang tak okey tu Cik Pia. Saya pakai baju masuk dalam. Saya nervous time tu. Jadi baju masuk dalam dah macam orang ingatkan pengangkap menyanyi. Jadi tapi awak ada buat akustik Suria betul? Ada akustik Suria. Terima kasihlah Suria tahun lepas. Ya. Sebab akustik tu kalau nak tahu masa tu bulan puasa. 3 kali kau suruh aku menyanyi Suria je. Dah sampai dah naik kering tegak aku akustik. Apa luar perasaan pula. Ni sudah panggil interview lagi tau. Tapi betul ke masa yang lagu Jagakan Dia tu bulan puasa? Bulan puasa. 3 kali pula suruh menyanyi. 3 kali saya menyanyi kat sini. Time tu saya dengan Kai. Betul. Nampak. Itu yang 3 kali take. Kita nak potong-potong ambil yang best. Cik cakap suara aku kena banyak repair. Tak adalah. Tapi kan popek-popek di sini dan ada Arul Rashid dari Jagakan Dia. Sekarang dah sampai single yang keempat terakhir kali. Tahniah. Music video anda dah boleh tonton. Target berapa? 1M. 1M. Slow je 1. Kita dah sampai penghujung. Jadi apa agaknya harapan Arul untuk terakhir kali ini dan juga plan yang akan datang ni dalam masa terdekat? Ada apa-apa nak dikongsikan dengan peminat? Terima kasih yang mana support terakhir kali. Teruskan stream terakhir kali di semua platform digital music dan juga YouTube. Dan jangan lupa juga untuk support lagu raya iaitu Jom Balik Kampung. Yang dah release dah pun. Music video pun dah release dah di YouTube. Terima kasih Suria, antara radio yang selalu play saya punya lagu. Terima kasih banyak Suria. Sama-sama. Alright, selamat berpuasa. Puasa jangan tak puasa. Ya. Itu untuk diri sendiri ke tu? Saya puasa alhamdulillah. Saya peringatan diri sendiri. Kata semoga sukses untuk karier awak ya Arul Rashid. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Pia. Terima kasih semua. Hidang ketupat terikat. Syawal menjelang. Itu marah. Okey. Okey, 1, 2, 3. Rendang dihidang, ketupat terikat. Syawal menjelang, Aidilfitri berkat. Selamat Hari Raya daripada saya, Arul Rashid. Kurnia penuh makna, Suria segalanya hiburan. Saya Arul Rashid, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang balik kampung. Ingat, bawa kereta slow-slow, jangan laju-laju. Okey, sebab apa? Rumah tu takkan hilang. Ada je kat situ, jangan risau. Okey, so guys, pesanan ni daripada saya, Arul Rashid, Suria segalanya hiburan. Awak sini. Saya sini. Enggak. Okey, kalau cerita ke sini. Sana sikit. Sana sikit. Okey, saya ceritakan. 1, 2, dia terikot je ada. Settle Suria FM untuk pagi ni. Harus jadi DJ dia kan. Baik kan. Tadi kita dekat Suria. Yang ini kita dekat Bound.co pula. Kita pergi ambil baju, ambil seluar jersey untuk Laroko FC. Malik tengok Malik macam ambil aku jadi rap ni. Tapi style lah tu. Kan? Aku jadi model gila. Pukul berapa sekarang? Sekarang dah pukul 3.30. Saya barai korang, saya tak cukup tidur. Kenapa? Setiap kali saya buat vlog mesti saya tak cukup tidur. Kenapa?
Saya sekarang dekat Roti John Doe, iaitu dekat warung EE. Datang saja tengok-tengok dia orang buka kedai. Kan dah ramai korang. Kejap lagi kita tengok kat sana. Tak adalah 2-3 orang yang dah beratur, yang dah ambil order dulu pun. Gila lah Roti John Doe kan. Oh, dalam panas-panas tu dia lepak kat situ, dia ingat ada orang nak ambil gambar dengan dia kot. Oh, handsome tu. Dah handsome dah. Dia duduk kat situ, orang-orang beratur mana dah tahu kan. Ada yang kenal Larul ke, ada yang kenal nak ambil gambar ke, mana dah tahu kan. Mana dah tahu dia saja-saja tu pancing kat situ. Dia ingat kita tak kenal perangai dia kan. Kalau tak, mana dia dah duduk tengah-tengah panas macam tu. Bukanlah tengah panas, duduk dekat teduh, tapi berpanasan. Kita kenal kan. Dia nak tengok suasana. Dah ramai ni korang. Dah ramai dah ni. Tambah lagi yang beratur. Sampai dalam kedai dah beraturnya. Kamu cakap lambat. Yang buat belakang bukan aku. Dia cakap nak ready buat panas ni. Maksudnya sini dapat reduk sikit sini lah. Reduk sikit. Saya kesian. Dia cakap kalau abang nak suruh dia menyanyi ke apa ni boleh. Boleh lah kalau nak suruh dia nyanyi. Nanti dia pecah. Kalau yang push boleh tak? Kalau kita pakai telur yang berkualiti. Masa nak push dia pergi aku ni. Memang kawan kau ni. Memang saya ada kerja dengan aku ni. Cepat DJ. Orang dah berangkat banyak DJ. Diorang ada kerja lagi nak kena pergi basah semua. Yang pun aku tak ada kan. Cepat dulu lah, tolong lah. Okey, kau masuk dalam kau buat. Kau ni. Kedai aku kedai kau ni. Akak ni suka lah. Akak tu okey je. Kau je. Bila aku rantak kepala, amalan aku semua dah habis ni. Tak tadi amalan dah habis dah. Dekat pasal amalan habis. Daripada tadi amalan dah habis. Apa dia? Aduh. Mati je. Kita start pada abang Kalau orang nak beratur kena beratur berkhabar. Macam ni. Kalau tak sakit pinggang. Kalau tak jadi macam kawan saya slip disc. Kawan saya slip disc ni. Okay, customer pertama. Satu daging. Sekarang ni dua-dua daging. Ayam tak ada lagi. Kau faham tak? Bawah dia. Tengok bawah dia. Kalau ada yang daging tak, nanti kalau aku buat ke bawah, nanti yang pertama terasa. Yelah. Okay. Yelah, ikutlah mana-mana. Kedai aku kedai kau ni. Okay, sorry. Kalau kena aku buat. Okay, sorry kan. Nampak. Cepat. So guys, untuk vlog hari ni saya rasa saya tak mampu nak buat sampai ke berbuka. Daripada pagi tadi keluar, ni sekarang dah pukul 5 petang. Tadi hantar Arul balik rumah. Masing-masing ngantuk. Dia pun ngantuk, saya pun ngantuk. Ni nak balik rumah, saya nak tidur. Nak tidur sikit. Saya nak tidur sikit je sebelum berbuka. So saya rasa sampai sini dulu vlog kita pada hari ini. Mungkin tak panjang sangat, tapi korang kena tengok dekat YT. Sebab yang full ada dekat YT sahaja. Yang full vlog saya dekat YT sahaja. Dekat TikTok saya letak full. Saya letak mungkin 1 minit ataupun mungkin 2 minit sahaja vlog saya. Okay. So jangan lupa subscribe saya punya YT Awi Hadi. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube Awi Hadi. Tekan like, tekan komen, tekan share dan repost saya punya video TikTok. Dan juga jangan lupa copy link dekat saya punya YouTube. Okay, bye bye. Assalamualaikum.